Hihihi. Dah gini. Ada? Ada, mana nak lari? Tak mungkin. Oh, tak mahal. Boleh, gol, cantik. Manggil. Ya. Oh, abang nak lari ya. Baru dia tahu. Oh, tak mau pakai sampirnya. Tengok ni muka-muka mastermind ni. Ni muka-muka mastermind ni. Oh, tak mau pakai sampirnya. Siapkan dia. Bukan siapkan, dia boleh nak pakai macam tu ya. Mana boleh? Ini Piramli nak kahwin 3 ni. Jangan pasang. Ada soleh ya. Mali simpul tu bagi perut tak nampak punci ya. Alamak. Habislah Wali tak hidup aku ni buat ni. Ingat dia terlepas. Ingat dia boleh lari. Nak lari lah. Sana. Warna kuning. Ada tema kan. Satu-satunya pencen bertema. Apa dia? Apa tak bagi warna mah? Ni lah pencen bertema. Tak dapat kepala. Awak kepala nak pergi nak. Selalu pencen tak bertema. Ya. Dia bertema, dia seorang kan. Simpul je kemahan ni. Kena buat kita hoi. Kita. Dia rumah ada 5. Kita nak bagi dia pakai duit merah. Tak mau. Dia mau kita. Oh, kata 5. Oh, silap. Mak boleh bagi getah tu. Berapa getah nak banyak? Nah, Getah banyak. Getah. Ambil suar tak. Getah merentas desa tau. Tak terlodeh. Ikat. Wandi kena caya kat. Wandi kena caya kat Mali. Boleh betul lah. Boleh ni. Gerai kita lupa nak bawa. Double. Tak judi nak besar. Galah. Kau dia bawa ke depan. Keri budak berlakon dah kita cari. Bawa tanggung. Tapi keri tu kena pegang. Keri hak kita buat berlakon tu. Aku pakai juga. Taming Sari. Ada ke? Ada kot. Ambil. Aku buat juga. Balik Hati lah. Tengok. Ni lagi pengiring ni. Cantik. Oh, pengiring. Tokoh pendekar zaman silam. Amali jadi bendahara. Oh. Yang ambil jawab kena buah muka lagi. Tu cara rekod. Nanti kita share kat Wandi. Wandi nak buat apa rakan Wandi. Ikut terhadap Wandi lah. Ya. Jabat dulu kan bergerak dari sini bukan mangga ni. Jabat dulu. Jabat dulu nak. Saya kami nak bagi Wandi tengok dulu. Boleh dia nak tengok. Ya. Pakai kau nak. Boleh Wandi kukuh. Wandi tak melakot. Saya try hingga ya melakot. Tengah dia jalan turun duduk tak lutut. Mampu Tak turun. Boleh lah. Mia pakai kita. Dengan baju t-shirt. Macam mana boleh baju t-shirt? Tukar pakai Kan pakai baju jalan tak? Dia tak buang pun tinggal t-shirt kosong. T-shirt apa? T-shirt round neck. Tapi pakai baju buka dulu. Cik Wan nak? Bukan ada satu lagi tadi? Tengkolok. Tu cikgu Zaidi tu pinjam. Oh, dia nak pakai tengkolok tu. Ada kepatut. Pakai tengkolok ni. Reti. Ini nak pencen kena pakai. Cantik. Segok. Try ni. Dia kencing macam mana atas baju ni? Ni kena buat hutbang kot. Jangan jawab. Tahan apa ni? Okey. Saya pun dengar oi. Lihat. Boleh lah. Nanti. Tengok view dah. Ni make up gigi nyantai punya style lah. Teman. Baik. Okey, Wani. Biar Wani duduk dulu ambil nafas dulu. Kipas. Kena ada kipas ni. Hangat dah pengantin. Hari kita kena ada satu window. Kami Uish. Amali bendahara. Okey. Mana bendahara sekalian? Kita nak bawa ajar api ni. Okey, kita pergi berkumpul kat mana? Zizi pergi mana dah? Oi, Zizi lari lah. Jom bunga mangga. Kena keluar dulu dari pintu ni. Sini. Tapi sultan dia model dia kamera.
Weh, ni dah. Tidak hang ambil kamera tu record. Kamera kat dia tu. Saya. Okey, kita kumpul mal. Kalau dah hang bawa poket. Kita nak edit ni, nak share kat dia ada buat bagi dia. Tu lah tak tahu ingat aku. Kan dia bawa. Satu dia noh. Okey, mai kita pergi berhimpun kat depan tu. Ni, cabut tu. Ni dah. Kalau payah hak cabut tu. Mau tak? Itulah. Tolong nak betul bagi lekat siapa pandai. Dua dia ni. Dah ni. Mana? Ada lidi dia daripada cucu lidi dia. Buang satu tadi. Oh tak dekat. Oh, lidi masuk ke dalam. Tarik lidi sikit. Uluk ambil lidi tu. Yang mana? Yang mana masuk dalam? Oh semua. Oh, hampa tik. Wani mai jabat lu ni mai. Sabar. Oh. Sultan Mahmud ni. Sultan Zaidi. Sultan Mahmud. Kita lah dalam proses nak menuju ke pejabat tu. Kita silakan. Nizam pegang pintu. Wah. Ya. Sampailah yang bakal dipencengkan. Oh, ni wajah-wajah menunggu kemunculan Cikgu Zaidi yang handsome. Sebab kata Yang ni Sultan Mahmud tu hampa. Tebak Tamisari tu. Kita bagi Bang Di duduk tak boleh? Kat cikgu ubah tak? Apa nama? Orang nama. Syahada. Abang Di duduk dulu, ambil nafas Abang Di. Kalau itu hang kasturi. Siapa nak bergambar boleh sila. Lekir. Malanglah nasib orang dia ni. Kami akan memkotak-katikkan orang dia ni. Jika kita sebelah. Kau nak ambil gambar? Sila. Pak Cik Zaidi tau. Okey, jom. Kita berhimpun kat depan. Macam. Jom. Ada ikut pelangak je ikut ni. Tang kata ketua. Okey. Ramai kan? Saya kita nak depa ke depan ni. Cikgu Zaidi duduk belakang. Duduk belakang kan? Belakang. Depa ke sini sikit. Kita bagi beratuk lu kat belakang tu. Bawa masuk kamera. Keluar pergi mana? Boleh Segok make up tebal elok ni. Okey. Apa dah? Awak pula. Buah hilang pula. Ada ni anak buah ada. Boleh. Oh, gede. Muka seketui. Osok ada video orang dia ni. Oh. Tu pengetua. Pengetua pergi bilik ayak sangat. Ada masuk dalam ni. Kau ongkot. Kalau ongkot ni. Itulah. Masuk oleh mat teduh kisah dengan abang angkat. Tajai. Bang Di buah wajah berubah. Sat yang ni. Tak cantik kau tak cakap. Cik ayat sat sampai habis. Okey, boleh tak? Panglima yang mengikut, setuju? Okey, ready? Let's go. Kawan dah kasut. Boleh tak baca. Oh, Sampai. Jangan kono.
Biang-biang ni tengok kan. Kita ni kan. Apa ya? Dewan dah ready. Ni, foto video ni. Wai, nanti. Duk patut nak suruh kotuk nanti tak? Okey. Okey, betulkan kasut dulu. Okey, berhenti dulu. Kasut tercabut. Ni. Dia buat tidur elok. Follow saya. Saya jalan apa jalan? Betul. Ready ke tak ni? Ready ah? Dia kena ketuk dengan kain. Bang, mungkin. Kita sama. Salam Perlis, Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, Perlis maju ke arah rakyat Perlis bermentaliti kelas pertama dalam tindakan. Seterusnya, insan yang kita raikan pada hari yang penuh bermakna ini iaitu Cikgu Zaidi bin Syahari. Hadirin yang dihormati sekalian, pucuk pauh delima batu, anak sembilan ditapakkan, biar jauh beribu batu, jasa dikenang sepanjang zaman. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat ilahi kerana أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعزم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Yang berusaha Cikgu Mazrimi bin Mat, Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Tengku Sulaiman. Yang dihormati Cikgu Fauzani binti Abdul Rahman, Penolong Kanan Pentadbiran. Yang diraikan Cikgu Nur Zaidi bin Syahri, Cikgu Omar bin Cik Muhammad, Penolong Kanan Hal Ehwan Murid, Cikgu Zaitun binti Abdullah, Penolong Kanan Kurikulum, Puan Rozana binti Zakaria, Penolong Kanan Pendidikan khas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Perlis, Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, Perlis maju. pergi berlayar ke Laut Cina, singgah sebentar di Tanjung Jati. Jasamu mekar sepanjang masa, terpahat kukuh di Sanubari. Dengan segala hormatnya, majlis menjemput dan mempersilakan Cikgu Nur Zaidi bin Syahri untuk menyampaikan ucapan. Majlis dengan hormatnya mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.
Terima kasih kepada pengurusi majlis yang berusaha Tuan Pengetua Encik Maghribi bin Man, yang dihormati Encik Fauzani bin Rahman binti Rahman, PK Pentadbiran, Encik Omar bin Encik Muhammad, PKM, Tuan Zaitun bin Abdullah, PK Program, Puan Rana bin Takaria, PK PPKI, guru-guru kanan, guru-guru SMPTS dan semua pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian. Terima kasih tak tinggal diucapkan kepada semua guru-guru, semua pelajar yang dapat hadir hari ini. Dan terima kasih juga kepada BKJK, pengurusinya Encik Azizi bin Zainal, kerana berjaya meneruskan majlis yang hebat ni lah. Dan kepada pelajar-pelajar, cikgu minta maaf lah kalau ada sebarang salah silap, terkasar bahasa ataupun terotankan, minta maaf ya. Dan kepada guru-guru, saya minta maaf banyak-banyaklah kalau ada tersilap, tersalah, dan kalau ada termakan, terminum, minta dihalalkan ya. Okey, untuk semua pelajar-pelajar, selamat belajar dan teruskan belajar hingga ke akhir ya. Dan kepada pelajar tingkat 5, semoga dapat menemui SPM dengan berjaya. Dan itu saja untuk ucapan saya kali ini ya. Terima kasih. Majlis merakamkan setinggi-tinggi perhargaan dan ucapan terima kasih atas ucapan yang penuh menyentuh perasaan itu tadi. Hadirin sekalian, bagi menambahkan lagi seri majlis, Hadirin sekalian, setiap perjalanan pasti tersimpan 1000 kenangan. Kini marilah sama-sama kita menonton tayangan montaj khas yang memaparkan perjalanan dan kenangan sepanjang perkhidmatan Cikgu Nur Zaidi bin Syahari di Sekolah Menengah Kebangsaan Tengku Sulaiman. Dengan itu, dipersembahkan tayangan montaj Cikgu Nur Zaidi. tidak cukup satu, kita bawakan satu lagi persembahan bagi meramaikan Cikgu Nur Zaidi. Dipersilakan kumpulan Temporary Band. Oh, kalau baik. Tengok. Tengok.
Okey. Dan hadiah peribadi dipersilakan Cikgu Fazal. Okey. Okey. Okey dah. Terus je orang ni, terus je dengan orang ni. Selesai dah. Sedih? Okey. Akhirnya. Ni kena video kan juga ni. Ha, video ni. Ambil gambar, ambil video. Siapa tu nak ambil gambar tak? Cikgunya mana kameraman kita. Kameraman kita pupus ya. Di mana ni? Ya, duduk tengah ambil tu. Ni gambar tu video kan. Okey, sila orang ni. Kenal tak saya orang ni? Dia mana dia muka? Ha, scan muka. Cabut jari. Okey dah. Okey, saya ni orang ni. Okey. Sign. Mana bawa simbolik je. Bawa simbolik ah. Okey. Sudah siapa nak ambil gambar bersama? Cikgu nak gambar pengetul. Okey, abang Mia tolong tengok tak? Tengok tak gambar apa? Oi. Kami ambil video je. Mana fikir mana? Nah, video. Sila. Fikir dan fikir. Kita keluar. Okey, abang Mia tengok. Tengok. Okey, pergi masuk semua. Okey. Okey, cikgu.